Bayangkan ada full test course untuk test kereta sebelum beli. Memang ada dekat showroom Toyota Allied Space dekat Bangkok ni. Dan aku pun ambil kesempatan untuk test Toyota Altis Hybrid GR Sport atau Vios Hybrid lah ya. Ini adalah spek Thailand dan apa yang bakal diluncur di Malaysia mungkin tak sama sekali. Pertama sekali, acceleration test. Maklumlah, bila dah hybrid, kuasa permulaan hampir kepada instant torque memberikan rasa pecutan yang bagus. Selepas itu, di hujung, kita terus dapat mencuba prestasi kendalian yang pertama. Padu si cornering dia. Di mana ini hanyalah pusingan U yang besar untuk pergi ke test seterusnya, iaitu slalom. Pandang pendapat aku, kendalian Altis Hybrid ni rasa stabil. Malah, ia juga mudah patuh pada posisi steering apabila dipusing. Sabar sikit, kamera aku goyang ni. Seterusnya, traction control. Permukaan yang licin ini sebabkan ketidakstabilan kepada kereta ni. Tip, bila korang hilang kawalan, jangan brek mengejut dan cuba rasakan aluran pada lenggokan kereta ketika hilang kawalan. Traction control akan membantu untuk stabilkan sendiri dan paling penting, jangan panik. Test terakhir adalah permukaan jalan makruf bangsa level 4 di mana prestasi pada Toyota Altis Hybrid ini agak memuaskan. Keseluruhan olengan badan tidak begitu berayun dan masih lagi selesa. Kesimpulannya, aku rasakan kalau kita boleh test kereta macam ni sebelum beli, mungkin lebih senang kot nak jual. Salesman di luar sana, harap maklum ya.